sekejap. Bayang. That was so happy. Ya. Kau benar kan? Tapi tu buat enoki. Ya Allah. ASMR. Una punya ni kalah Family Mart. Ya. Hai, kita dah sampai office. Ya Allah, lupa ada intro saya. Hampa weh. Sekejap. Kita ni dah lama sangat bercuti kan. Selamat Hari Raya hampa. Maaf Zahir dan batin. Maaf kalau ada salah silap, terkata bahasa ke apa semua. Yang baik daripada saya, yang jahat tu daripada korang. Lawak je. Okay, so korang, hari ni saya buat oden. So hari ni kita buat menu simple je. Memandangkan 3 hari dah masuk office. Sebab semalam kita tak shoot. Kita gotong royong macam dalam konten Ejah tu lah kan. So sekarang ni saya tengah panaskan kuah oden. Dalam ni dia ada enoki. Sebab enoki ni saya tak celok pun. Maksud celok saya orang tak faham lah. Kita tak rebus pun. Takut nanti dia jadi lembek. So sekarang ni kita tengah rebuskan enoki. So kita tak ada bobot-bobot. Sebab yang ni saya dah rebus dah. Saya dah panaskan dah pagi tadi. So senang, nanti dia pun just cedok ambil kuah je. Tinggal enoki je dia pun akan ambil. So jom teman saya. Sebab tadi Mira dia kalut-kalut nak makan dulu. Mira, cepat. Dah. So kita ada Makcik Cyrus dan Makcik Kacip. Tahu tak kita buat apa ni? Kita bawa apa ni? Kita bawa oden. Pandai kita kena cakap Jepun. Kena cakap Jepun tak? Balik. Tak mahu. Dia dah malu dulu dia sangat-sangat excited. Dia sekarang dia dah malu. Hari ni kita makan kuih tiap Kita jemput Kita jemput orang yang paling kacak hari yang ni. ramai orang dah puji-puji dia handsome sekarang. Oh my god. Dia sedang menuju ke arah kebaikan. Yang sikit lagi akan dapat kick off aura. Tada! Ya. Apa salah? Masya-Allah, baiknya. Sejak Maggi. Ya, Maggi. Oh my god. Sekarang kita anak Melayu. Hormatnya. Awak ambil sendiri lah. Awak ambil sendiri. Awak nak makan apa? Ambil. Wow. Nah, saya sekalian. Mira nak apa? Mira nak Maggi. Sure ni. Tak bagi balik dah. Janganlah sampai situ je lagi. Tak jadi title lagi. Nak sikit je. Nak apa bubur man? Aku dah akhir nak sikit je. Ambil sejak bila je saya ambil. Aina Rasmi lah. Sayang mangkuk. Udah mangkuk. Nah bang. Banyak dah. Abang. Depan aku. Ni bawang. Yelah ni abang ni kakak. Kakak cepat sikit. Siapa kakak? Sendiri lah. Oh Nana. Apa kan? Ini nanti. Kejap ni dia ambil. Nah. Ya. Sarah tak jemput dia tau. Dia masuk sendiri. Takkan tak nampak. Jauh. Sini. Janganlah macam tu. Janganlah babat lalu. Babat lalu dia dah bagi benda perasan dia. Dia pakai sok mahal tau hari ni. Dia pakai sok mahal tau hari ni. Hang Sarah tak jemput dia. Tak, aku nampak daripada awal lagi dia main dengan motor yang betapa handsome-nya lah tadi ni. Kaki je tahu apa sampai sangat. Itulah kaki cantik sikit lah. Tengok atas je. Oh, puji lelaki lain dah. Tak, kita Faham? tahu. Oh, yang tadi abang-abang boleh pula. Aku tak boleh. Dah sikit je. Nak apa? Nak
Sudah. Memang. Apa nama ini? What is this? Wow. Udin. Ina ni. Inoki. Okay, dah. Tadi nak inoki. Oh my god. Inoki dalam tu. Okay. Thank you. Harry makan. Ada odeng. That was what you want. Aku dah kabar, aku nak sikit je lah bang. Yalah, ha. Nak ni sikit. Nak ambil ni. Ambil je. Aku dah beli sandwich dan dia masuk sini. Sekejap dia. Payah, tak payah dia Sekejap main tahu. Dia tak ada dah kita tanya satu je. Tak ada. Tadi aku beli boleh tinggal yang tu je. Oh my god, sedapnya. Oh damn. Oh, damn. Okay, sikit je. Damn. Okay. Damn. Thank you. Alright. Bebek tumpah. Dah ambil dah. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Satu. Berapa? Silakan. Tengok bebek tak Inoki ni takut tak ambil yang baru letak. I want. I want you. I want inoki. Rina, you remember what I say to you Rina, dia snack apa? last Nak day? update dekat Last day, live betul? Yeah. Yesterday. That's weird. That's so weird. Apa? Lagi. Ada my paper kat belakang tu. Una, Mira ada Ada message lagi kat belakang. Sikit lagi kuah. Una. Ya. Mira ada sebelah ikan. Kau curang. Jauh ke tak jauh ke? Give me all. Peduli pula aku. Dah lah curang. Dah masak ke weh? Ada panas. Nak lagi. Aku boleh tak? Yang ni. Faham je aku cakap sentuh sebab aku nak suruh duduk Oh dia kena masak ke benda ni? Ya. Inoki, yes. Bebek panas? Tak ada chopstick ke? Tak ada sayang. Una, so good. Kita Melayu kita pakai tangan sayang. Agaklah kau kuat tangan. Sedap ke? Kalau sedap ambil tambah-tambah. Kuah ni kau sendiri yang buat? Pakai pes. Tak buat, tak rajin. Hari ni memang tak rajin. Aku pakai pes je. Lambat lagi lah kau nak tunggu dia kita. Ya. Dia baru letak semua. Janganlah tutup skrin time kita orang. Ni kenapa yang membotok ni? bawa beg daripada depan beg. Sedap lah. Pedas. Sedap gila. Una dah boleh buka Family Mart. Ni apa ni? Ni apa ni? Buat apa ni? Duk bontot-bontot ni. Una dengar Aina kata apa? Sedapnya. Una boleh buka Family Mart. Kalau kita nama apa? Unamat. Tak nak, tak sedap. Malah kau nama hati. Lagi tak sedap. Cuba korang komen apa nama mat Una. Una Mat. Bingit mat. Una. Kau bagi nama mat kau bingit mat. Kau pergi mana? Bingit. Jom singgah bingit. Koyak kecil. Kalau tak banyak. Masak lah. Pada masak juga dalam perut. Habis saya ada toilet. Nanti dia keluar ketul-ketul gitu. Tapi biasa inoki kalau dalam tu dia tak hancur. Cakap aku. Kau kena tarik weh. Itulah. Nak makan lah Daud. Aku terbayang. Dah lama tak dengar Daud nak macam tu. That was so happy. Ya. Kau benar. Orang pun mesti sama fans Asus ni. Nak edit balik Asus. Kenapa cakap semua berbisik ni? Ni kontes kali ni memang sunyi je. Anak-anak baik je. Makan. Nak panggil Kanda. Kanda dia tak nak makan, dia dah makan dah. Dia makan nasi. Ya. In, sini makan. Ini memang makan. Kanda memang makan Kanda. Kanda Una dah ajar tau. Kanda kalau nak datang Kanda datang tau. Okey Kanda. Kanda. Dia nak pala aku pula. Kena Rina yang ajar. Ajak Rina. Tiba-tiba orang ni jadi sunyi. Oh, damn. Ini kenapa ini? Maksudnya dia bukan nak makan pakai nasi. Oh, sorry. Dia nak apa? Ni nak boleh. Sedap lah kuah tu. Oh, damn. Agak kalau pengen pagi nama.
Buat tak dengar lah. Una suka lah orang makan. Cuba korang komen. Korang rasa Una marah. Mau bangun tidur. Kenapa sih tak Google-Google? Sebab dia baru tamat sekolah ni. Aku pergi pegang direct dengan jujurnya. Sangat innocent. Sejak depan dia bawa motor kelas dia tak takut panas. Pegang exhaust. Aina dah Bukan boleh exhaust sekarang. Aina dah boleh join kita. Aina dah boleh join Makona pergi ride. Memang kau nak? Tak nak aku nak pergi dengan Mak Kodok je. Banyak hati. Kau tak nak ping aku. Tak mau ping aku. Sebab kau baru pandai skuter je kan? Dah pandai dah lah. Dah pandai dah lah bawa kelas. Mak Kodok ke? Ha? Mak Kodok ajar. Lambat lagi aku bawa sini. Kau belajar sendiri? Aku belajar sendiri. Aku nak suruh dia ajar aku. Dia belakang. Dia tak nak. Itu macam takut sikit lah. Takut sikit lah. Tutup kamera okey lah. Tutup kamera. No comment. No comment. Mic jauh sikit. Boleh je kau tutup kamera. Terdiam kan? Macam biasa kalau sudah terdiam memang sedap lah. Sedap lah. Tengoklah betapa banyak daripada yang Dah lain. banyak. Padahal tak habis pun daripada tadi. Ya, Dua kali. dua kali. Tak ada tamat. Hantar dah si Daus. Hantar dah Daus tu. Dia bukan nak makan sangat pun. Tadi dia kutuk-kutuk Odin. Dia cakap macam ni. Aku boleh buat sedap lah. Presentation dia letak dalam Tupperware biasa je. Tak ada modal ke air punang tu dia kata. Mira ada cakap dekat Han, dia cakap something. Ajar je Daus tu kata nak diet. Dah last makan melantak macam orang tak makan 10 tahun. Siapa cakap? Mira. Nampak tak bulu mata Mira semakin gugur. Kejap lagi aku bagi botakkan bulu mata dia. Tarik satu. Hampir dekat dinding. Ya weh, balas token kuning Pikachu. Aku nampak dah. Oh, brand dia Echo. Saya tahu. Sudah gila. Nak awak je panggil dia? Tak, dia tak nak. Tak nak. Rina malu. Dia Rina. Jangan malu Rina. Asus. Ibi mana? Dia cari tisu ah. Tapi dia cari tisu 9. Dia kira zon 1. 9 lesson 1. Sofi makan. Cikgu Sofi. Dia jalan dengan Syami. Aku tengok macam lah student dengan lecturer mana lah jalan sekali. Siapa yang cikgu? Bayangkan. Sofi. Dia pakai baju kurung itu. On, dia bilang on. Nak makan? Thank you Una. Sama-sama. Oh, Maggie. Dah tadi dah kering dah. Dah kering dah. Dah meresap habis. Ambil. Ya, Maggie. Tu enoki. Makan tak ni? Yang pergi beli ke? Dan kering. Ada ayam. Ni apa? Cheese. Dah meresap dah dekat bazar Yang dah. ni fish ball. Yang goreng. Yang ni putih. Pakai sulit pula pakai kopi. Bismillah. Yang tu je. Yang ni tak nak kan? Tak ambil. Okay. Tak pandai. Apa hang buat? Ini menipu ini. Ini tak makan lagi kan? Nak makan pula hang baru duduk hang kata sedap. Ini tambah sikit lagi. Ambil lah. Share round. Tambah sikit, Chef. Round 2. Teng. Ini sedap ini. Round 1 on. Sedap gila. Oh. Sebab ni in favorite gila. Dia punya tu pekat gila, dia punya rasa. Ha. Sedap tu, nampak? Berapa kali dah? Baru satu. Tapi makan dah bila? Dah habis. Cakap pula. Ambil dah. Dia rasa macam Maggie Tom Yum. Manis dia macam. Apalah Maggie Tom Yum. Ya weh. Hang nak panggil apa semua boleh. Maggi tom yum ke? Kau nak pergi umrah tau. Bila kau nak insaf daripada jat aku pergi umrah. Tak ada. Bila kau nak berubah, nak start panggil aku kurus.
Cara pandangan kau tahu aku nak cakap aku besar. Aku tengok sebab aku mau bagi tahu kau yang Asla bagi lagi. Sumpah. Mana? Aku dah dapat. Ini tengok tu. Abang panggil ini. Abang panggil ini tengok sana. Abang panggil ini kat sana. Oh tak. Abang kata tak jadi. Dah. Mana Aina masukkan ni? Ha? Daripada Ipan. Ipan Aina? Makan pakai Ipan. Tak. 1, 2, 3. 3 ni Ipan punya. Aina masukkan dalam tu tadi. Masih tak pandang. Asal cakap Ipan mereka Aina. Betul. Asla? Bukan akulah. Asal je. Jujur je selain siapa suruh. Ipan. Nampak bekas gigitan Aku jujur lah. Sebenarnya share bisik aku tadi. Apa? Share? Ada orang letak. Oh, saya. Aku di sini dah dari tadi. Saya yang letak. Tak, sebab Tapi Daus kat sana lagi. Ha? Tak, sebenarnya ada kisah. Sebelum Ii datang tadi dia dah tambah satu mangkuk dalam ini. Awal tadi lah. Lepas tu suspek kedua kat belakang ni. Tolong layan Harry. Harry tengah uji kaji kat semasa Aina. Mari. Let's go. Hey! Oh, saya yang letak. Takut ni. Tak sebab korang makan betul tadi. Janganlah tutup. Dia nak tambah semangkuk. Boleh! Janganlah tu. Aisyah! Aku dah sediakan. Banyak sangat. This is for you, Aisyah. Aisyah cantik yang make up kau gitu. Aisyah dah lah. Cantik make up kau. Tebal sikit. Jatuh satu kopi buat apa? Kau kena pakai make up gitulah. Sesuai dengan juga. Dengan apa? Dia karakter macam ganas, tegas. Dia boleh-bolehnya nak nampak Ayu tau. Tadi kat sini Asla. Aku baru belajar weh, aku rasa aku high visual. Kalau aku high visual, aku mesti pakai makeup yang bold. Macam tu. Surprise. Daus selalu puji makeup saya. Thank you. Share. Make up lagi. Thank you Una. Welcome. Tadi bukan dah kurang dah? Makan banyak? Berapa kali? Round berapa ni? Round 2? Ai sejuk. Order lah, nak order lah. Dah nak start shoot habis kau baru nak order. Korang Tadi lagi. Order je apa? Daripada tadi lagi suruh order. You don't want. I want. Don't listen to me. Because I'm get ready. Guys, tisu Iin Dah bagi. tocor dah buka sekarang. Terima kasih kawan-kawan. Thank you Una. I want to. Sama-sama. Thank you Nah, that's so nice. Thank you Asla sebab belanja makan minum semalam. That's so nice. So good. Hanya. Belum tahu Asal belanja apa? Ya. Jangan lupa tengok konten saya. Hanya. Tak buka lagi lah weh. Dulu lah 2.5. That's Kita so shoot. Tak ni. sad. Kita shoot. Macam naik. Kita shoot. Order je lah ayah apa-apa. Yakin? Kau nak order ayah apa? Order je lah ayah. Abang. Order je lah ayah apa-apa. Kalau tiba-tiba nanti shoot kan, kalau kami termarah abang, punca dia. Habis demam. Aku baru lepas kereta. Ya, habis demam dekat bawah. Ya. Habis pun sendiri jawab. Aku pun dah tahu kenapa aku datang. Sudah aku tahu aku sakit, aku datang juga. Aku macam kecewa. Aku nak mengadu nasib nak air sekali dia marah aku. Sebab kau buat macam tu, aku bagi kau tisu. Ini tisu ni saiz kalau kau seduh-seduh dulu tak kedai. Dah lama tak tengok benda Thank you Una, sedap sangat. Harry. Pada aja lah nak aku kena. Ya. And Dalam meja Iman. Awak nak apa? Kopi makan. Apa sendiri? Makan. oh nak leave. Kau mushroom aku gnocchi. Oh dia leave ke? Tekan dia asal. Mushroom. Siap ni tak buat. Ada lift. Terus lagi ambil kan tinggal panas. Tangga ni tangga tu. That's gnocchi. Ini dah ada dah masak lah. Cuba escalator. Belum ni baru letak, ni baru letak. so good. Nah. Ya ke? Makan lagi daripada tadi cakap tak kurang-kurang. Ini siapa lagi tisu? Kau tengok ya.
masuk duit Sheila 50 sen. Kau dengar sebab. By the way, aku punya gigi dah sangka inoki. Cuba Ipan tolong checkkan lagi tak? Another level of selesa. Mami jarum weh. Kau nak pakai. Berapa karat ni? Berapa karat? Berapa karat weh? Weh, ambil apa weh? Alah, kenapa aku malas pakai datang sini. Boleh dah. Boleh dah. Serabutlah adik-beradik ni lah. Seorang main hipster sangat. Kelok lah tu hipster. Sophie siapa berat kita? Sophie kalau jealous yang body kita orang cakap. Dia baru lepas turun berat lah. Aku just takut korang yang jealous dengan badan aku. Korang jealous dengan mas dia. Kau baju dah macam minion. Tengok mas sikit. Mas Korea. Makan. Haters. Hari ni korang kena hati-hati dalam percakapan sebab kita ada detektif. Oh my god. Wah. Mana studio aku? Cincin Sophie. Kalau siapa Is it real Amas? Tak lama dah nak tahu. is it Sophie or anyone else? Pak M makan Pak M. Berat lagi dosa tau. Makan. Ada Noki. Weh, bangun dah Fa'il. Thank you nah. Sedap. Thank you. You want to eat Fa'il? Can you finish mine? Tapi tempat inoki. Ya Allah. Una punya ni kalah Family Mart. Oh my god, tu kami nak ban muka kau. Wanted Sophie guys tu. Bukan. Bukan wanted dilarang masuk. SMR. Katanya aku yang buat order tu kat Family Mart. Ya weh, kau pernah kerja Thank you Una. Aku tak pernah lagi. Aku tak pernah lagi kerja. Noki ni sedap. Yang tuangkan order ni. Nak duduk nak. Yang owner Family Mart nak ya. Yang sini. Oh my god, Rina, this mommy jarum no attitude. Oh my god. Oh my god, she's still my bottom. Jaga, detektif dah sampai. Jagain. Detektif detektif ni selalu bintang-bintang weh kat belakang. What's wrong? Apa kat bontot Rina? Kena baca, semalam aku kena baca. Semalam aku tertarik dengan solat Rino. Thank you Una. Makan. Semoga Una masak sedap sampai suami sayang. Tapi siapa suami saya? Saya. Dia nak tambah ke? Ha? Kenapa? Rina baru je dah. Nak kutuk lah tu. Tak padangan dia. Dua single. Sampai. Tak, ini cakap tu favourite dia. So dia okey je. Ini cakap tu favourite dia, dia okey je. Muka dah macam nak tercekik fishball. Mana habis ni? Dia tak shoot lah. Kau Tak shoot. Orang tahu. Ada apa cakap? Ipan cakap. Tapi Ipan cakap lah tak shoot. Nanti kalau kita tiba-tiba shoot, nanti kita bantai dia ramai-ramai. Masalahnya dah habis ni, sudah jam berapa? Habis ni tak berdisiplin. Apa mau jadi lah? Bukan PA habis dah. Iya kah? Nak siapa yang ada Ipan ni? Lokman Musa. Lokman Musa. Lokman Musa yang ada event. Apa? Teman Musa pun tak sampai-sampai ni. Macam mana? Lokman Musa pun pergi berkepik dengan Ipan masalahnya. Bukan. Dah bagi-bagi dah orang. Dah cepat. Kenapa kerak-kerak? Sebab kurang bajet. Tak cukup bajet. Tak apa. Ini lagi penting. Ini mulut bocor. Dapat siapa? Lipstick? Oh, dah puasa dah habis. Setan dah keluar. Dia boleh tak macam-macam kan? Dia punya mangkuk. Dia pretend tak dia. Tidak je. Okey. Kenapa macam tu? Jangan macam tu. Sofi elok je makan. Sofi elok je menghargai. Ini ni. Tapi memang makan banyak lah. Tapi memang tu makan kemudian. Dia saja nak beritahu berat Sofi dah 50 kg. Nampak. Kita dah makin syak. Hi, tengok Sofi ke hari-hari? Kita boleh bersama dengan Opi. Tipu Sofi. Mengaku je lah tengok Sofi hari-hari.
Tak salah pun Ihi nak mengadu. Tak salah pun kalau Ihi nak jujur sebab Ihi kan nak release dah. You did really well. Rina rela tu. Kau tak habis puasa terus bergelap. Hai. Dah patut kita takut. Nanti letak thumbnail Karina bergelap. Baik. Okey, editor nanti letak thumbnail Karina muka bergelap. Karina. Karina bergelap selepas bulan puasa. Betul. Dia pun tak tahan ni. Okey, so korang rasanya itu saja konten saya kali ni. Memang ya. Dah panjang dah weh. Dah 30 minit dah tadi ni. Dah jadi lagi. Ada kata-kata untuk last content? Kata-kata untuk di sana, jaga hati, jaga mata, semoga semua. Satu. Ay, macam banyak pula. Macam banyak. Dia je lah. Hari ni pakai baju sama lah. Tak. Tak suka baju dah sama. Baju dah. Kata-kata? Yang di mana? Yang mana satu? Alah, yang standard keramat je. Yang tu je. Tak lah, dah lain lah. Tak best lah. Kau suka rasa yang sama. Aku tak bosan lah. Orang ada selera lain ke Ihi kan? Ya, raya tu sama-sama. Dia kan ke Ihi. Aku dia. Oh, tadi kena kata Karina. Yang ni yang cerah-cerah ni. Oh. Cerah-cerah apa? Kau nak cakap kulit aku bukan curah ke? Entah apa. Tangan dia tahu. Bukan, yang Karina tadi kan gelak-gelak ni tengah cerah ni. Dia sendiri bongkok. Bongkok mulut bocor. Buat dia pergi gym tu. Sama je macam loman muka bertekstur. Syami punya hidung. Sama saya dengan hang kan? Enggak, dia besar lagi. Besar lagi. Mau siapa Dia kan kawan kerja. Kakak. So feel professional lah. Sebab tengok story kemarin teman makan time sakit tu. Comel aja tunggu habis kerja. Kau tahu tangan Syami macam mana? Sudah dia Itulah. Sudah dia masuk kerja. Dia pakai baju tu. Dia pakai baju. Kau tahu tangan Syami. Gambar tu nampak tangan je. Alah, tunggu someone habis kerja. Bergambar dekat office tu aku tengok. Mana dah tahu tu tangan kurkur? Tak, Sophie tes kurkur mustahil. Sophie aku tak suka orang jenis ada pulau kat depan. Tak, rambut kan tengah ni rambut dia. Dia tengah. Dia dah pulau depan. Jahatlah dia ni. Betul ada sampai kat depan. Aduh. Tak apalah Soju dah tutup konten lah apa. Konten ni memang banyak membuka aib lah. Tapi yang pasti tangan tu macam mana Pak boleh kenal ke tangan tu? Tangan je tau. Macam dia boleh apa? Dia tali baju dah. Dia masuk Namanya kau Syami masuk office kau pandang baju Syami dulu. Kau perhati muka Loban Musa. Coba kau tahu berlubang. Itu semua orang tahu memang satu Malaysia tahu. Satu Malaysia tahu berlubang. Malaysia tahu. Dia suka terima plan ni. Oh tahu. Harry sabar Harry. Aku faham. Bila duduk kat tempat hang macam ni. Dah Ferry boleh pupus lah. Dah Harry dah tak untuk dah lah. Tolong bubarkan lah. Okay. So jumpa dekat next content. Bye korang. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Welcome. Bye korang. Ni second round. Ni mereka ni baru naik office. Hati-hati lah. Tak panggil sayang macam tadi. Sayang biasa sangat dah. Nampak sangat orang sangat perkataan sayang tu. Dia biasa kat panggil Asla kan? Kau just born. Tak pernah panggil Asla sayang. Noah. Mana panggil apa-apa panggil Asla je. Cium sikit aku. Aloh, cium kena hidung. Cium sikit ke, makan. Tu cium Amri. Ui. Berminyak. Kuat tak ada. Kalau just born ni. Kat belakang. Tak ada panas. Just born. Bayangkan kalau dia tumpah Tazat ni. Kau pergi mana? Kau pergi mana? Just born. Pening. Tengok Ipan. Buat dengan tu. Sumpah sedap. Sedap. Gua pernah buat sini. Ya, buat sendiri. Bagus.